Hello guys, sekarang oven kita tak hidup, jadi kita suspek antara benda ni ataupun benda ni. So kita cuba tengok dulu yang mana. Kita buka kapasitor dulu lah. Alright. Okey, tu nampak cahaya tu. Okey lah, nampak macam benda ni rosak bukan kapasitor. Benda ni cair ah. Ni. Oh. Ni ganti. Jadi tengok dulu. Mau batu. Oh ya. Ambil tali pam ambil dek. Benda ni. Jadi kita kena buka dulu satu-satu. Ini cair tu ni. Buat tobik dulu. Sambung ke mana? Nak basuh ni. Baju busuk. Gapo? Kenapa? Basuh. Gosok dek. Basuh kok. Gosok. Lepas tu jangan boleh Lekat ni. Jangan boleh rosak. Tahu? Sebab basuh. Cair tu ni. Oh cair. Betul lah. Ni cair. Kan Cair. ganti baru. Oh. Mau ikut mana-mana tu. Ya. Hello guys. Hari ni kita try tukar igniter. Tak pastilah betul kodok ni rosak hot ni. Kita try tukar hot ni dulu. Jadi. Kalau tak jadi, bersih buruk lah. 10 tahun dah. Okay. Okay guys, sekarang kita sudah siap pasang. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cantiklah. Alhamdulillah.